Okay, untuk projek kita nanti be modern combined with generation, the function terserah dia follow the form. Dia has to follow the SX statement. Okay, kita ni parliament united last Newton Mall MD University. Itu kita nak tarik pelabu, nak tarik Instagramers kan, betul ni ikan vintage culture, give me modern ability. So untuk task awak this week, saya nak awak buat purge the old and glorify the modern. Okay, Surai. Dah lambat ni. Buat kerja dah. Toko ni kena katakan ni tak lawa lah. Bangun. Ken, cepat Ken. Measure dia lambat je. Dah gepuk ni. Kena tukar pakai steam. Gepuk sikit. Kalau kamu tukar tiang ni ke besi, habislah hilang nyawa rumah ni. Tinggal apa je lagi nanti. Dah ni. Kayu ni dah gepuk dah. Gepuk. Mesti jaga. Basah. Kena hujan. Cuma kamu tengok tanggam tu. Dah 100 tahun. Elok dia tak ada apa-apa. Cantik dia terletak tu. Tak ada pun rosak.
Ini masuk. Kel, SIM kau minggu lepas penuh dengan fully glass curtain wall. Hari ni aku tengok kau pakai structure kayu terpakai dengan vertical level kat tengah-tengah. Hai, Kel. Mana lagi plastik yang aku minta itu? Aku ada ajar kan? Kenapa kau nak sempitkan ruang dengan kayu usang ni? Isn't this a step backward from modern regeneration? Tapi Cik, modern regeneration bukannya gentrification nak padamkan memori asal tempat tu. Semata-mata nak kejar estetik. Bila kita guna balik material asal tempat tu, kita bukan boleh apply natural ventilation saja. Kita boleh jimat tenaga. Malahan, kita boleh bawa cerita, identiti tempat asal tu sendiri dalam bangunan kita. Supaya bangunan kita tu bernafas. Congratulations bro. Kau bukan saja bina bangunan, kau bagi dia jiwa. Terima kasih Wanda. Kata-kata Wanda hari tu banyak tolong saya.